Nak tahu tak, ada satu kayu dari negara Arab yang sangat power khasiatnya sampai ia dianggap sebagai kayu ajaib. Ni Kush Al-Hindi. Nampak macam biasa je kan? Tapi khasiat dia, luar biasa. Zaman dulu, orang guna Kush ni untuk bantu masalah pernafasan, batuk, dada sempit sampai ke kahak pekan. Ini bukan kayu biasa-biasa ni. Sebab Nabi SAW pernah pesan dalam hadis, gunakanlah Kush Al-Hindi kerana padanya ada penawar untuk 7 jenis penyakit. Dalam badan kita setiap kali ada kuman, debu, asap ataupun bahan asing yang masuk, contohnya dekat luka, mulut dan hidung, sistem imun akan bagi warning. Warning ni buatkan sel-sel imun pergi ke kawasan tu untuk lawan kuman. Tapi bila serangan ni terlalu kerap, contohnya orang yang selalu batuk, resedung, lelah dan asma, sistem pertahanan tu terlebih aktif. Akhirnya kawasan tu jadi radang, rasa bengkak, panas, gatal dan penuh lendir. Dari situlah terjadinya paru-paru berair, kahak tebal dan sesak nafas. Tapi yang bestnya, dalam Kush Al-Hindi ni ada 2 bahan aktif utama, iaitu costanolide dan dihydrocorticoselectone, yang memang kerja dia redakan radang dan bunuh kuman dari akar masalah tu sendiri. Costanolide ni ibarat pemadam api dalam badan. Dia bantu tenangkan sistem imun yang tengah overreact, kurangkan bengkak dan panas dalam dada, dan pada masa yang sama cairkan lendir yang pekat dalam paru-paru. Lepas tu ada dihydrocorticoselectone. Yang ni pula macam sabun Dettol. Dia bantu bunuh bakteria dan virus yang duduk dekat dalam pernafasan, sambil kuatkan balik dinding sel dekat paru-paru kita ni. Jadi bila udara tu masuk, paru-paru boleh serap oksigen dengan lebih baik dan bersih. Kedua, bahan ini bukan hanya bantu lawan jangkitan, tapi juga bantu memberi keseimbangan sistem imun supaya badan kita tak cepat meradang setiap kali terdedah pada habuk asap dan kuman. Sebab tu, Kush Al-Hindi ni dikatakan herba yang membantu rawat dari akar, bukan hanya sekadar legakan sementara.